Blitar kini bersiap sedia untuk melepaskan ke semua para pelumba bagi CP 150 11 pusingan yang akan mereka harungi. Perhatikan kepada kedudukan Kasma Daniel. Begitu juga dengan Daniel Chami. Dua pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor yang meluru pantas Akid mengikuti di kedudukan yang ketiga. Dan Afif Amran cuba untuk naik ke tempat yang keempat. Akan mengambil selekor pertama dan kategori ini juga kita akan lihat kerjasama yang akan digunakan oleh pelumba-pelumba dari pasukan yang sama sebagaimana dari awal lagi Daniel Syami dan juga Kasma Daniel. Tidak lupa juga Nazrul Izzat juga perlu untuk memastikan dua rakan yang dia dapat itu selamat dan juga dia berpeluang untuk menuju ke hadapan. Begitu juga dengan apa perancangan dilakukan oleh Akid dan juga Afif Amran dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Tapi ini ialah masih lagi awal. Ini baru pusingan pertama. Lalu di hadapan ini ialah Daniel. Satu kumpulan besar pada awal ini berlaku di antara pelumba-pelumba pengalaman dalam kategori CP 150. Kita perhatikan di sini di mana kedudukan pelumba yang agak rapat untuk mereka di lap yang pertama ini. Ada perubahan yang berlaku terutamanya di kedudukan 1, 2 dan juga 3. Untuk pelumba-pelumba ini kita akan nantikan sebentar lagi apakah kedudukan terkini, kedudukan yang lebih tepat selepas kita melihat Irfan Haikal Hamidi di tempat yang pertama, Helmi Azman kedudukan yang kedua, Afif Amran 3, Kasma di tempat yang keempat, 5 Nazrul Izzat, 6 Akid dan Daniel Syami jatuh di tempat yang ketujuh. Kerjasama dari pelumba pasukan Maestro SCK Honda Racing Team. Setakat ini yang seorang pelumba yang telah pun berada di pit, masih lagi awal tapi terpaksa melupakan perubahan pada awal. Okey, tak apa. Yang pentinglah di sini Izwan, satu kumpulan besar yang menarik pasukan pelumba Honda yang mengemudi perlumbaan sekarang ini untuk pusingan yang pertama. Irfan Haikal muncul. Memang nampak mereka serius, terutamanya Helmi juga masih lagi dalam kumpulan di hadapan ini. Ini akan menambah kerancangan untuk perebutan bersama dengan pasukan Yamaha dan juga Honda untuk penentuan kemenangan CP 150 nanti. 87 Nazrul Izzat yang berada di kedudukan yang ketiga. Dia pernah memenangi perlombaan di Blitar ini pada 2021. Kini dia mahu mengulangi sekali lagi pencapaian tersebut. Jadi kita menyaksikan masih lagi satu kelompok besar untuk pelumba-pelumba di bahagian hadapan. Daniel Syami kembali semula untuk berada di depan selepas dia kehilangan penguasaan tersebut. Jadi Daniel Syami jentera 57, 87 Nazrul Izzat dari bahagian dalam. Tetapi ada seorang pelumba yang mengambil laluan di bahagian dua. Kasma Daniel juga terlibat di situ untuk bersama-sama menuju ke selekor pertama. Azroy juga sudah sampai untuk Azroy Hakim dari petak yang ke-14. Ini yang menarik. Nama-nama besar, nama-nama pengalaman sudah pun mengisi di kelompok hadapan, kumpulan hadapan ini. Persaingan akan berterusan. Ini baru 2 pusingan. Mereka ada 11 pusingan. Jadi perjalanannya masih lagi panjang, masih lagi lama. Begitu juga dengan Afif yang juga akan mencuri tumpuan nanti. Dan kita sempat nampak kelibat Haziq Fairuz dari pasukan Dimisu Honda yang Racing juga dalam kumpulan hadapan. Jadi dia juga mahu ambil peluang ini. Boleh bertahan ataupun tidak. Okey, ini adalah Azroy yang diberikan amaran. Track limit Kasma, maafkan saya, Kasma Daniel 27, maafkan saya, Kasma diberikan amaran track limit. Tapi kita melihat kedudukan jentera 6-1 di situ. Syarul Syazran yang turut tidak mahu ketinggalan untuk bersama-sama. Jadi bagi memberikan bantuan kepada Azroy Hakim. Jadi dua jentera Yuzi Racing antara Azroy dan juga Syarul Syazras di kedudukan yang kedua pada ketika ini dengan dia juga antara pelumba yang pernah untuk memenangi perlombaan di Blitar ini untuk Syarul Syazras. Jadi dia menggunakan pengalaman itu untuk berada di tempat yang pertama. Juara musim lalu Afif Amran juga tidak mahu terlalu jauh ditinggalkan, mengekorinya di kedudukan yang kedua. Jadi masih lagi terbuka untuk para pelumba dan Azroy. Tadi Azlan sebut Azroy, tetapi kali ini Azroy memang diberikan amaran track limit untuk lap yang ketika berbaki 8 lagi pusingan ini. Ya, terutamanya selekor terakhir kita nampak bila berlakunya kumpulan besar. Memang ini adalah high speed, selekor high speed. Di selekor terakhir nanti kita nampak mereka akan berlaku situasi sebagaimana menolak sedikit Azroy tadi. Tapi yang penting dia terselamat. Dan anda menyebut Syazras
kerana dia berjaya melakukan kejutan di sini di pusingan Sepang Utara 2023. Dia menang di sini, bermaksud Shazraz ada keyakinan di sini dan kita nampak dia sedang mengemudi sekarang ini, berada di hadapan dan persoalannya dia mampu bertahan ataupun tidak, terutamanya menuju di selekoh dan dalam pusingan terakhir nanti. Ya, kesemua pelumba-pelumba yang berada di depan ini adalah pelumba-pelumba yang pernah memenangi perlumbaan di Dentara ini. Termasuklah Muhammad Helmi Azman. Jadi kita saksikan perubahan Shazraz tempat pertama, Irfan Akar 2, Helmi Azman di kedudukan yang ketiga. Ahmad Afif Amran 4, Azrul Hakim Anwar 5, 6 adalah Haziq Mahfairuz. Diana Syami melakukan catatan masa terpantas 1 minit 18.178 saat untuk berada di kedudukan yang ke-7. Kasmadina di kedudukan yang ke-8. Kesemua mereka masih lagi berpeluang untuk memenangi perlumbaan di sini. Berdasarkan catatan masa, Daniel sentiasa konsisten. Kalau kita perhatikan, Akid sehingga kita kalah Izzuan, tanpa kita sedar dia sudah ditolak di kedudukan ke-17. Juara musim lalu yang masih lagi sesuatu yang memang kita suka jangka apabila berlakunya di saingan di Sepang Utara ini, Sepang khususnya. Tetapi salah seorang pelumba dari CKJ masih lagi terselamat dalam kumpulan hadapan. Kita nampak Afif di kalangan semua pelumba di kumpulan hadapan ini. Kerana Akid ketinggalan 3.447 saat lepas lap yang keempat sebentar tadi. Namun begitu itu tidak merubah kepada persaingan di kelompok hadapan. Irfan Haikal Hamidi yang sedang memimpin perlumbaan pada ketika ini. Ianya diekori oleh rakan sepasukan Muhammad Helmi Azman dan Azroy cuba masuk dari bahagian dalam untuk Azrul Hakim. Dan ada 4 pelumba mengambil laluan di bahagian luar ini. Ianya diketuai oleh Afi Amran dan di situ ada Azroy yang turut tidak mahu ketinggalan untuk terus membabitkan diri dengan dia kini di kedudukan yang ketiga memasuki selekoh yang pertama ini. Jadi 2 pelumba kita pastikan untuk SCK Honda Racing Team yang berada di tempat pertama dan juga di kedudukan yang kedua. Pastinya akan ada percaturan membabitkan kedua-dua pelumba ini untuk mereka mempertahankan kedudukan dan diekori oleh Azra di tempat yang ketiga. Kumpulan besar ini kita boleh rasa debarannya untuk masing-masing pelumba mahu menempatkan kedudukan yang baik. Lebih 10 pelumba dan bermaksud kita akan melihat satu persaingan begitu sehingga penghujung. Jika kedudukan ini kekal dan kita lihat pengalaman mereka ini akan digunakan di penghujung nanti. Dan lebih menarik kita lihat Daniel Syami yang kerap melakukan catatan terbaik dalam setiap lap, tapi dia berada kelompok pertengahan di kedudukan 9. Dia sempat ataupun menyusun strategi sekarang bagaimana dia nak keluar nanti di penghujung. Itu yang akan menjadi persoalan dan juga debaran untuk menantikan penamat bagi CP150. Jadi pelumba dari pasukan Honda terus mencuri tumpuan apabila mereka sampai satu lagi pusingan yang ke-6. Helmi Azman pula sedang mendahului ketika ini. Nazirul Izzat, Afif, Irfan Haikal juga konsisten dalam 4 kelompok hadapan. Azroy juga dalam 5. Kita lihat Daniel Syami naik semula di tempat ke-6, sentiasa boleh berubah perubahan kedudukan dalam kumpulan hadapan ini. Saya mahu merhatikan kedudukan Muhammad Akid Aziz pada satu ketika dia ketinggalan 3 saat, tapi sayang. Sayang sekali. Jentera 6-3 Muhammad Amir Arif Musa. Dia berada di kedudukan yang ke-8 tetapi terjatuh untuk Amir Arif Musa dalam persaingan di mana kita perhatikan di sini dia kehilangan kawalan ke atas jenteranya, menyaksikan dia terlepas peluang untuk terus memberikan cabaran. Namun begitu Daniel Syami kini di tempat yang pertama kembali merampas semula kedudukan itu. Helmi Azman mengekorinya di kedudukan yang kedua. 5 pusingan yang terakhir pada ketika saya mau melihat apakah yang akan boleh dilakukan oleh Akid Aziz kerana dia juga sudah berjaya untuk merapatkan jurang dengan kelompok di hadapan ini hanya ketinggalan 1.3 saat. Jadi kembali terbuka persaingan untuk 4 lap yang terakhir ini. Daniel Syami tempat pertama, Helmi tempat yang kedua, Nazirul Izzat juga mampu untuk melakukan sesuatu di tempat yang ketiga. Azroy 4 dan Irfan Haikal di kedudukan yang kelima. Jadi Akid terkini di tempat yang ke-11, bermaksud di dalam kumpulan hadapan. Jadi selekoh yang kedua itu yang perlu diberikan perhatian untuk setiap pelumba di sini. Ini yang menyebabkan tadi seorang pelumba terjatuh yang terpaksa melupakan perlumbaan itu. Amirul Arif Musa, pelumba berpengalaman. Mereka menghampiri, mereka tinggal 4 pusingan yang semakin berdebarkan.
Jadi tidak ada pengesan, tidak ada penguasaan sebenarnya di bahagian depan Izwan. Sentiasa berubah dari pusingan ke satu pusingan. Catatan masa terpantas dicatatkan Muhammad Akid Aziz yang kini berada di kedudukan yang ke-11. Jadi dia belum lagi keluar daripada persaingan. Dia hanya menanti. Kita mau melihat di manakah Akid akan mula untuk bertindak ketika 4 lap yang terakhir, 4 lap yang tinggal ini. Jadi satu percaturan yang menarik untuk kita perhatikan kerana mereka masing-masing memahami kemampuan yang dimiliki oleh lawan masing-masing. Itu yang menariknya untuk kita perhatikan. Di sini Akid sudah mula nampak kelibatnya untuk Akid Aziz, juara keseluruhan pada musim lalu. Dan kedudukan Akid naik ke tempat yang ke-9. Kasmaden dan Kasmajuddin cuba untuk memimpin perlombaan ini menuju ke selekoh yang pertama. Mereka masuk di situ dengan ada satu kelompok yang besar. Rapat Izwan, rapat di selekoh yang pertama yang cukup mendebarkan melihat pelumba-pelumba ini mengambil setiap selekoh. Itulah satu kumpulan besar dan yang menarik juga turut mencuri tumpuan di dalam kumpulan hadapan ini ada Faris Hafiz yang bermula di belakang pada permulaan perlombaan dan amaran juga kepada pelumba nombor 32 untuk track limit Helmi Azman. Helmi Azman. Jadi diberikan amaran di situ. Helmi Azman di tempat yang kedua pada ketika ini. Dia sentiasa konsisten untuk kekal di kedudukan 1, 2 dan juga 3. Tetapi di depan Afif Amran sudah pun mula untuk meluru untuk cuba meninggalkan pelumba-pelumba yang lain. Tetapi saya percaya ianya tidak akan dibenarkan dan masuk dari bahagian dalam untuk memintas. Dengan di situ kita perhatikan mereka akan memasuki selekoh yang terakhir nanti untuk menuju ke garisan lurus. Adakah Irfan Haikal yang cuba memberikan saingan ataupun Helmi yang memberikan cabaran kepada Afif Amran untuk dua pusingan yang terakhir ini. Helmi di tempat yang kedua, Irfan di kedudukan yang ketiga, Azroy di tempat yang keempat. Jadi garisan lurus ini yang akan mendebarkan di penamat nanti. Selepas selekoh yang ke-8, garisan lurus itu nampak ada kelajuan jentera Afif Amran. Tetapi itu antara amaran belum lagi sepenuhnya, masing-masing menyimpan di penghujung nanti. Jadi kita lihat bagaimana perubahan kedudukan. Kini Hafizah Rofa muncul untuk berada di tempat yang pertama pada pasukan TKKR. Jadi Hafizah Rofa juga nampaknya menjadi pelumba terbaru yang memberikan saingan di 2 lap yang terakhir ini, Lan. Saya suka melihat persaingan ini, bagaimana mereka nak mengawal. Kasma masih di sana. Sukar untuk kita jaga. Kalau kita lihat setiap pelumba di kelompok depan, semuanya berpengalaman, semuanya ada perancangan. Tapi bagaimana mereka nak menamatkan peluang itu yang perlu kita saksikan sehingga penghujung nanti. Helmi nampak bertenaga untuk pusingan pertama. Di sini kita lihat dia sekali lagi datang untuk melengkapkan pusingan yang ke-10 untuk berada di hadapan. Hampir. Itu yang perlu pelumba ini lebih berhati-hati. Untuk mereka di mana ini adalah lap yang terakhir akan menyaksikan Helmi Azman, Irfan, Azroy, Afif, Kasma, Hafizah, Nazirul Izzat, ini Fikri Mahdi di tempat yang ke-8, Faris Hafiz 9 dan Syami di kedudukan ke-10 dan Akid di kedudukan yang ke-11. Jadi ini adalah percaturan yang penting buat mereka. Lepas di selekoh yang pertama, masuki di selekoh yang kedua ini dengan menyaksikan perubahan kepada pendahulu di bahagian hadapan dengan Faris Hafiz pula yang sedang memimpin perlombaan ini. Jadi apabila situasi kumpulan besar, kerjasama di kalangan rakan pasukan sangat penting dan menolak seketika untuk berada di hadapan Daniel Syami yang seketika tadi nampak dia memimpin semula perlombaan dalam kumpulan yang masih lagi berdebarkan menuju punya. Ini pusingan terakhir. Beberapa selekoh lagi mereka akan tamat perlombaan. Daniel Syami mencuri tumpuan di hadapan ini, Zuan. Daniel Syami dengan Afif Amran, juara pada musim lalu di litar ini di tempat yang kedua. Akid sampai di kedudukan yang ketiga. Akid Aziz mengekori di kedudukan yang ketiga. Dan memasuki ke selekoh yang terakhir nanti. Apakah tindakan yang akan dilakukan? Mampukah Daniel Syami mempertahankan kedudukan itu? Tetapi jentera 87 Nazirul Izzat juga tidak mahu ketinggalan menuju ke garisan penamat. Afif Amran yang berjaya memintas Daniel Syami dan Akid Aziz. Afif mempertahankan kemenangan musim lalu untuk diulanginya pada tahun ini.
Daniel Syami, penampilan semula, penampilan pertama di CP 150 di tempat yang kedua. Dan juara keseluruhan musim lalu, Akid Aziz di kedudukan yang ketiga.